Malam-malam saya selalu tengok Kanda dengan Melu ni call video. Saya nak bangkang 4 VC tu. Oh, Sebab rasanya bila ada VC tu masa, tapi ni VC yang saya use lah. Dia ada masa VC dengan Melu saya nak tahu. Anwar dengan Rina ni saya bersetuju kerana Setuju. Jadi di mana mau letak Karina? Orang minta-minta sudah. Orang minta comeback Karina. Aku tak ada cakap nak ambil Karina. Apa Rina boleh berkembang dengan jaya dengan Anwar? Sebab saya memang kuat semangat serta kawan. Saya tak kisah pun sebenarnya. Sebab saya tahu kawan saya boleh terbang tinggi. Bersama Rina saya tahu benda-benda tu. Dah kalau dengan orang lain tak kenal, kita tak okey lah. Saya tahu kelebihan Rina ni ada apa. Dan saya tahu dengan siapa-siapa pun Rina mampu naikkan orang tu. Kanda pun tak move on lagi. Betul tak? Kanda nyanyi lagu Karina. Kenapa nak asyik Karina? Korang ke yang tak move on sebenarnya? Aku saja je. Aku selalu memang kalau kau terdebat kau akan duduk. Kau kena ingat satu benda. Kalau Karina naik, Karina ada bersama, korang nothing. Kalau kita cuba untuk berisikokan bagi orang lain, padahal kita memang ada satu partnership yang memang power. Risiko, tahu tak? Better kita betul-betul ambil yang mana yang memang betul-betul dah solid. Betul-betul nak yang solid daripada dulu lagi. Dia tak berubah-ubah kalau dah betul-betul yang solid. Luar Rina ni, aku sangat